earbuds terbaru daripada Realme Buds Air 8. Warna dia yang gold ni memang nampak elegan. Cuba tengok. Rasa macam pegang jongkong emas. Dia ada tulis Realme dekat sini. Lepas tu kalau kita buka, cuba tengok. Macam ni rupa earbuds dia. Cantik betul tekstur dekat atas ni sebab dia pakai Urban Wall Design daripada Naoto Fukasawa. Wah, cuba tengok tu. Siap ada signature lagi dekat atas penutup dia. Ada high-res audio wireless dengan LHDC. So, bila kita keluarkan macam ni rupa earbuds dia. Dia punya design memang nampak macam ergonomik. Dia punya ear tips ni memang selesa tau sebab dia pakai organic silikon. Jom kita try pakai ni belah kanan, ni belah kiri. Cuba tengok. Dia punya bentuk tu buatkan bila letak dekat telinga dia ada comfort fit. Kalau buka dia punya apps, kita boleh kawal nak noise cancellation, transparency mode ataupun nak off je. Sekarang ni tengah on noise cancellation, so tak dengar bunyi sekeliling. Kat earbuds ni ada 3 mic untuk halang noise cancellation, lagi satu untuk bagi suara korang clear waktu tengah angkat call. Battery life dia pun boleh tahan, sekali charge boleh tahan sampai 14 jam. Tapi kalau kita campur dengan dia punya charging case, boleh tahan sampai 58 jam. Siap ada fast charging, so dalam masa 10 minit charge boleh dapat 11 jam playback. Earbuds ni ada IP55 water resistant, so kalau korang nak pakai waktu jogging, berpeluh pun tak ada masalah. Yang bestnya dia ada Bluetooth 5.4, so kalau korang nak pakai sambil main game pun boleh, dia ada game mode dekat situ. So kalau korang tengah mencari earbuds yang ada audio kualiti yang bagus, dalam masa yang sama ada design yang premium, boleh try Realme Buds Air 8.